Aku jarang cerita pasal kisah aku dekat universiti. Dan kali ni aku nak cerita sikit pasal kisah universiti ni. Tapi bukan pasal college ataupun belajar-belajar semua tu lah. Semua tu boring sikit. Ini aku nak cerita part yang tak boring punya lah. Part aku yang dengan tidak sengajanya meminjam kenderaan orang dan... Okey, tak adalah benda besar sangat pun tu tak. Tapi boleh buat cerita lah. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita lompat ke cerita yang pertama aku ni. Masa aku duduk universiti, aku pernah pinjam kereta kawan aku dan secara tidak sengaja terbuat sesuatu kat kereta dia. Okey, jadi cerita dia bermula macam ni. Masa aku masuk universiti dulu, aku dah ada lesen kereta. Terima kasih kat ayah aku yang suruh aku ambil awal-awal. Dan bila masuk universiti ni apa lagi, aku naik kereta pergi merata tempat lah. Cuma time ni aku tak ada kereta sendiri. Aku kena sewa ataupun pinjam daripada kawan-kawan. Jadi, satu time ni aku pergi pinjam kereta dengan seorang kawan aku ni. Dia ni baik orangnya, sempoi. Cuma kereta dia ni je nampak macam time travel daripada zaman Majapahit gitu. Nampak sangat-sangat old school. Okey, aku bukan nak buat review kereta. Jadi masa ni aku pun naiklah kereta dia ni dan pergilah main-main dekat pantai dengan kawan aku seorang ni. Aku sebenarnya tak ingat tahu berapa orang aku pergi kat pantai time tu. Tapi aku lukis seorang je lah sebab senang sikit nak animate. Lepas tu kita orang pun pergilah mana-mana entah lagi kan. Dan time tu masa nak balik tu aku rasa tak sedap tau dekat kereta tu. Rasa macam macam-macam gitu. Sampai je kat satu kawasan perumahan student ni, kereta tu tiba-tiba macam bergetar-getar. Macam ada sesuatu hendak meletup. Dia macam kalau kau main game nyawa kereta kau tengah nak habis dah. Sabarlah depan tu je lagi. Sabarlah. Tapi aku kawan aku ni berfikiran positif. Alah dah dekat ni, tak ada apa-apa ni jadi. Dan kita orang ni pula bukan tahu sangat pasal kereta. Kalau kita berhenti check pun kita orang macam buat-buat syok je. Kena virus ni. Ya betul lah tu. Sampai je kereta tu dekat area kawasan-kawasan kedai makan ni, kereta tu macam dah tak boleh buat bincang dah. Dah tantrum sikit dah. Dan masa tu semua orang kat kedai makan tu tengok je kita orang. Dia macam ada satu benda terjadi dekat kereta kita orang tu dan dia orang boleh nampak. Lepas kita orang dah makin hampir dengan lokasi yang kita orang tuju tu, kereta tu daripada bergetar-getar, akhirnya dia berhenti. Aku dan kawan aku tadi pun blur-blur keluar kereta baru nak tengok lah kan. Dan alangkah terkejutnya kita orang yang rupa-rupanya tayar kereta tu dah hancur berderai. Tayar kita orang tu macam meletup kena bom gitu. Okey, sedikit info pasal tayar pancit. Untuk pengetahuan majoriti penonton aku ni yang ramainya budak-budak dan berumur, bila tayar kereta pancit, dia bukannya berderai ataupun kempis macam dalam kartun tu, tak. Dia cuma lepeh je. Macam wallet aku masa study dulu. Dan apa jadi kat tayar kereta kawan aku ni sebenarnya, dia dah pancit sejak aku rasa tak sedap tadi tu. Dan masa tu aku buat dana je. Masa tu aku fikir, kalau aku buat tak tahu, nanti masalah tu hilang je kot. Sebabkan aku buat tak tahu dan aku jalan je, tayar tu lama-lama dia berpusing-pusing dan lama-lama sampai dia lunyai. Dan sampaikan rim tayar tu bergeser dengan tak. Masa aku dapat tahu tu, rasa bersalah aku tu sampai ke langit aku rasa. Lepas tu aku pun call kawan aku dan dia datang. Dia pun tengok kereta dia macam tu dan... Apa kau buat? Kereta aku ni! Lu mau kena pukul? Tak adalah. Dia chill je. Macam tak ada benda jadi pun. Dan lepas tu kita orang pun kenalah cabut tayar tu disebabkan kita orang yang rosakkan. Secara basicnya aku lah yang rosakkan. Dan masa aku nak cabut tu, rim tu dah macam rosak dan dia sangat-sangat susah lah nak cabut. Tak tahulah dia dah melekat dengan jalan ke ataupun aku tak tahu, aku tak pandai. Kita orang siap melompat-lompat tau dekat atas pusing seru. Apa benda tak nama benda nak buka tayar tu. Tak boleh nak buka juga. Dan dipendekkan cerita, kawan aku tu pun jemput orang lain yang pandai untuk tolong. Dan aku sebenarnya tak ingat tau macam mana cara kita orang settlekan benda ni. Sebab benda ni aku ingat lama lah, sampai berjam-jam. Ya aku ingat, aku rasa menyesal lah. Dan aku rasa macam tak nak pinjam dah kereta orang. Lepas tu takut. Masa aku dekat universiti, sem berapa tah, aku pernah menumpang dekat satu rumah sewa ni. Kenapa aku cakap tumpang? Kenapa aku tak cakap aku duduk situ? Sebab masa ni aku tengah menunggu rayuan daripada college. Rayuan college ni selalunya sekejap je. Jadi sementara menunggu rayuan tu, aku pun menumpang lah sekejap dekat rumah member aku ni. Masa ni aku berkenalan lah dengan budak-budak housemate baru ni semua. Ada yang aku rapat, ada yang aku dekat, ada yang aku tak rapat, entahlah, macam-macam lah. Setiap hari aku kena jalan lebih 5 km ke kelas aku. Jauh tu. Kalau rasa nak terunguk ke, kena unguk tepi jalan. Busuk. Ambil gambar. Sebab tak ada tandas sementara nak sampai ke fakulti aku tu. Aku rasa dalam 20 minit jalan kaki. Kalau merangkak 40 minit. Satu hari ni aku terlewat ke kelas dan dalam keadaan panik dan gelabah, aku ternampak satu basikal dekat depan rumah sewa ni. Basikal fiksi. Okey, apa dia basikal fiksi ni kan? Dia basikal yang trending satu masa dulu. Dia tak ada free wheel bearing. Basikal biasa bila kita kayuh dan kita penat, kita boleh stay je kat pedal tu dan tak efek pun tayar kan. Tapi kalau fiksi ni kita tak boleh. Dia akan keep berpusing. Sebab dia tak ada free wheel bearing tadilah. Dan basikal biasa kalau kita pusing kita punya pedal ke belakang, dia tak efek pun tayar. Tapi kalau fiksi ni kita pusing belakang, basikal pun akan auto reverse. Aku masa tu teruslah minta nak pinjam dengan basikal owner tu. Dan aku tak tahu sangat sebenarnya. Tapi aku rasa dia berat hati nak bagi aku pinjam sebab basikal tu bukan basikal normal
normal. Dia macam benda hobi dan collection. Jadi bila benda tu barang hobi dan collection, mestilah kita akan rasa sedikit ralat bila orang nak pinjam dan guna. Betul tak? Macam kau beria collect kad Pokemon dan satu hari ada orang datang nak pinjam kad kau tu nak guna. Cuma aku rasa dia tak sampai hati nak tolak permintaan aku. Aku pun masa ni dah lah tumpang rumah sewa, kenderaan pun tak ada, pinjam orang. Apalah kan. Aku pun terus naik dan mengayuh lajulah ke kelas sebab aku fikir nak sampai kelas cepat. Itu je aku fikir. Gotta go fast kan. Punya dah lama aku kayuh tu, sampailah merentasi pelbagai-pelbagai fakulti. Dan last masa dah dekat dengan fakulti aku tu, baru aku perasan, mana brake basikal ni? Aku start menggelabah lah sikit sebab aku dah 10 meter lagi nak sampai kat fakulti tu. Dan kalau aku tak dapat stop, habislah rosak nanti aku langgar bangunan fakulti tu. Aku try lah tahan pedal basikal tu daripada dia berpusing, tapi dia laju sangat, sakit kaki aku. Aku try lah juga stopkan tayar depan dia pakai kaki aku, tapi tak jadi. Semuanya macam dapatlah perlahankan kenderaan tu sikit je. Dan last aku pun gedebik lah juga langgar. Dan masa tu basikal tu punya fork bengkok aku langgar. Dan juga sebab tu nama dia fiksi kot, sebab basikal ni cipta untuk kita langgar dan baiki balik. Jadi bunyi dia sama lah kan. Dia fiksi jadi fiksi. Aku masa tu sangat-sangatlah takut dan risau dengan apa yang aku buat ni. Owner basikal tu sedih lah sebab basikal tu dia sayang dan dia minta lah ganti rugi dengan aku. Dan aku pula masa student dulu, duit dekat wallet aku macam tak pernah wujud. Dia macam semua duit yang masuk dalam tu pergi portal dekat alam lain. Aku minta lah dengan owner basikal tu untuk bayar sikit-sikit dan dia pun okey je lah. Apa lagi pilihan yang dia ada kan. Cuma cerita dia ni sebenarnya sedikit complicated sebab aku ingat yang aku dah bayar habis, tapi dia cakap yang aku tak bayar habis lagi. Dan benda ni sampai ke sudah dia tak ada konklusi yang sebenar. Aku sebenarnya dah bayar habis ke tak, ataupun dia memang lupa. Entahlah. Apa-apa pun aku rasa bersalah atas kerosakan basikal yang aku buat dekat dia tu. Dan sepatutnya aku memang tak payah pinjam pun basikal tu dekat dia. Dan apa yang aku belajar daripada pengalaman yang terjadi dekat aku sendiri ni, sebelum kita nak pinjam barang-barang orang tu, pastikan kita mampu bertanggungjawab kalau apa-apa jadi dekat barang tu. Kalau kita rasa kita tak mampu nak bertanggungjawab, tak payahlah pinjam. Senang cerita. Nak lagi senang cerita, kalau tak mampu tu, buatlah cara tak mampu. Saya ni tak ada duit, saya takkan pinjam barang orang mahal ni. Saya Shopee Pay Later je. Assalamualaikum dan hai guys. Ini sedikit update merch Sumi yang baru untuk bulan 12 ni. Baju baru Sumi dan juga beberapa merch lagi yang tak siap lagi tapi nanti akan siap akan dijual dalam bulan 12 ni. Komik Sumi pula masih dalam proses. Ini sedikitlah tease kepada komik Sumi nanti. Macam biasalah, ceritanya adventure, jumpa monster. Dan juga channel gaming aku dah dapat balik, alhamdulillah. Ambil masa dekat 3 minggu jugalah. Jadi kalau ada masa nanti aku akan gaming balik. Tak janji bila. Dan juga kalau tiada aral yang melintang, pada 30 Disember 2025 ni aku plan nak jual merch ni dan tengoklah macam mana. Semoga dipermudahkan. Amin. Jumpa lagi secara digital ataupun fizikal ya. Bye.